Kenapa Nabi Ibrahim saja disebut dalam tayat akhir? Allah nak sebut semua Nabi banyak semayang. 124,000 orang Nabi. Nampak? Jadi 124,000 orang 3 minggu mayang gerik. Faham? Tak nak sebut sama. Betul tak? Jadi sebut seorang saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Okey. Kerana dia Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Kedua, kerana pada malam Isra' Mi'raj, Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi yang lama-lama dulu-dulu. Setiap satu lapis langit, seorang Nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Semua Nabi-Nabi, Nabi beri salam. Assalamualaikum. Semua Nabi jawab, Waalaikumsalam. Melainkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, "Guana?" "Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampaikan salam aku kepada umatmu." Nampak lagi? Pesan pula Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad supaya sampaikan salam kepada kita semua umat dia, termasuk orang Kuantan. Nabi Ibrahim kirim salam. Faham? Jadi diabadikan nama Nabi Ibrahim dalam selawat Ibrahimiyah. Faham tak lagi?